Sadaqallahul Azim. Siapa dekat sini yang dah banyak kali belajar tapi masih tak pandai-pandai nak baca? Jangan kata nak baca satu surah, nak baca sepotong ayat pun merangkak-rangkak. Bukan tak pernah usaha, dah beli macam-macam panduan, dah berhabis duit masuk kelas sana sini, tapi masih juga tak pandai nak baca. Sedar-sedar umur pun dah semakin di penghujung. Hakikatnya, ramai yang ada masalah macam ni. Antara punca kenapa kita masih tak pandai nak baca walaupun dah banyak kali belajar adalah disebabkan oleh mungkin kaedah yang kita ikut selama ni kurang sesuai untuk golongan dewasa. Bayangkan kalau anda terpaksa belajar dengan cara menghafal, memang akan rasa susah. Nak menghafal huruf alif sampai ya tu pun bukannya mudah. Ada 28 huruf semuanya. Lagi-lagi bila usia dah lanjut, lidah dah kelu, ingatan pun dah tak kuat. Makin kita belajar, makin kita keliru. Sebab kami nak tunjuk formula shortcut untuk kenal, ingat dan sebut huruf dengan betul menggunakan formula bergambar. Cuba belajar dulu dua huruf yang ramai selalu keliru ni. Tonton video yang kami dah sediakan. Tekan butang learn more atau link di bio sekarang.